Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya ada dua buah Mercedes yang patut tuan-tuan tengok untuk review lebih lanjut supaya tuan-tuan tahu model yang mana berbaloi beli. Tuan-tuan, dekat kiri saya ni Mercedes ni dulu cecah 400-500 ribu. Sekarang saya nak jual dengan harga RM68,800 sahaja. Manakala belah kanan saya ni dulu cecah 300 ribu, 400 ribu. Tetapi hari ini saya nak lepaskan dengan RM26,800 sahaja. Harga cash sahaja. Diberi nama model C350E dan juga E300. Berbeza E-Class dan juga C-Class. Saya review dekat tuan-tuan C350E dulu. Tahun 2017, spek AMG 2.0. Okey, yang ini memang sangat handsome tuan-tuan. Caliper dia original Mercedes AMG. Okey, yang ini dari segi dalaman dia macam memang W205, memang cantik, ada carbon, mileage pun rendah. 76,000 sahaja. Tuan-tuan boleh datang ke Rad Motoring area Rawang tuan-tuan, berdekatan dengan area Selayang je. Kita tak jauh. Okey, yang ini tuan-tuan boleh test drive, tuan-tuan boleh bawa foreman, tiada masalah. Okey, kereta pun saya tak polish lagi. Kalau dah polish memang cantik. Ini bahagian minyak dia. Sekejap lagi saya tunjuk bahagian hybrid dia. Okey, untuk bahagian belakang tuan-tuan, dia ada auto boot. Okey, sorry sepas sikit, tak sempat basuh lagi. Yang ini kita bagi siap dengan bateri. Bateri ni kalau tuan-tuan tahu, tak perlu pergi ke mana-mana. Tuan-tuan boleh charge di rumah sahaja. 3 plug point ni. Okey, dalam 4 jam full charging. Okey, yang ini boleh tutup auto boot. Tuan-tuan memang sangat handsome 350E berbanding dengan C200 memang jauh beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok rim dia saja dah terpukau, dah terpikat. Tayar Pirelli dia pakai. Okey, dari segi dia punya passenger side tuan-tuan boleh tengok. Kalau masuk ni memang orang kata orang memang terpikat lah. Automatic tuan-tuan dah ada kelas. Okay, Mercedes ni. So tuan-tuan, charging port dia belah sini. Tuan-tuan tinggal masuk saja dekat soket dia dan charge di rumah di mana-mana saja boleh asalkan ada elektrik. Okay, tuan-tuan, seterusnya saya nak bezakan sikit dengan E-Class ni tuan-tuan. Untuk E-Class ni tuan-tuan, dia pakai diesel tapi full consumption memang sangat jimat. Dengan RM26,800 saja, tuan-tuan dah boleh bawa balik kereta Blue Tech Hybrid ni. Okay, so kita tengok dulu bahagian bonnet dia macam mana. Memang luas lah untuk E-Class ni. Ada juga auto boot. Okay, cuma special kereta ni dia tak perlu nak charge dekat rumah di mana-mana. Tuan hanya perlu isi diesel saja sebab dia built-in battery diesel. Alright, passenger belakang macam mana tuan-tuan, RM26,800 saja. Tuan-tuan dah boleh dapat dah E-Class yang memang sangat cantik. Okey, yang ini mileage pun rendah saja tuan-tuan. Ini mileage 63,000 sahaja. Okey, kalau tuan-tuan tak percaya, mai datang sini tengok condition dia macam mana. Kita kat sini tak ada pusing-pusing mileage tuan-tuan. Okey, lagi sekali saya bagi tahu, mana yang datang dari jauh nak bawa balik kereta terus pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah ready kan, B7, B5, B2 semua ready. Alright, so harga cash nak nego, kita nego tipis sikit. Lagi sekali RM68,800 harga cash deal on the go, terus bawa balik. RM26,800 harga cash deal on the go, terus bawa balik. Cari saya Haris dekat Rad Motoring Rawang. Assalamualaikum.